Jadi sebab itu, kalau tanya why elections in Johor bagi kita penting, sebab saya mau Johor sealiran dengan federal. Polisi, persahabatan, tak ada sombong-sombong. Ini penting. Kita mau Johor sama. Senang runding, senang tolong, senang bincang. Ini sebahagian daripada negara kita. Siapa Johor mau pilih, itu Johor punya keputusan. Apa Johor punya keutamaan, itu dia boleh bincang. Sebab itu saya kata pimpinan di Johor ini mesti orang yang bijak dan orang yang berani. Baru dia boleh buat keputusan jaga kepentingan Johor. Ya. Tapi dia tahu Johor is part of Malaysia. Saya jaga Pulau Pinang. Saya kena jaga Pahang. Malah Kelantan. Kelantan itu pembangkang. Pas. Tapi masalah banjir, saya tolong. Ini Muar. Ingat, kawasan Muar. Berapa ratus juta saya bagi untuk tebatan banjir. Flood mitigation in Muar. We approve to help you. Now sudah hampir siap. Banjir terkawal. Mana-mana Zeleha? Sekijang problem. Lagi, Bapa tak tahu, 700-800 juta untuk tebatan banjir di sana. Jadi, itu kerja kita. Sebab tu saya kata, kita buat untuk jaga rakyat. Kalau tidak orang kata macam mana? You apa semua projek besar-besar ini, bagi orang ramai macam mana? Dia tengok sekolah, tak repair. Jabat polis, teruk. Hospital, sesak. Saya tahu hospital Muar. Nathan, tak booking. Mana? MP. Ya, hospital Muar. Dia banyak kali cakap di parlimen. Oh, terima kasih. Saya tak ada masalah kerana sebagai wakil rakyat, dia kena bawa. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan kena tolong. Ini negeri, kita punya semua. You gaduh Cina, Melayu, India. Yang untung orang atas. Kita rugi. Kalau kita pakat sama-sama kita, jaga negeri, kita untung. Jangan ikut mereka. Dia nak apat undi punya, pergi tempat Melayu, marah-marah Cina. Siapa untung? Dia mau menang. Saya bertanya saya mau menang. Tapi bukan dengan cara tunjuk benci. Macam mana benci ini? Saya ni rakyat. Saya tengok anak-anak Cina tadi, Tok Sri, PMS. Anak-anak Cina. I mean, apa saya tak boleh ada perasaan ke? Saya fikir dia macam anak saya juga. Ya? Saya fikir ini sekolah dia macam mana, masa depan dia macam mana. Itu harus ada pada kita. Jadi apa guna? You ingat betul-betul orang yang cakap Melayu. Dia ingat betul-betul dia tolong Melayu ke? Tak ada. Dia tolong dia punya perut. Ya. Cakap Melayu tapi kaya-kaya semua. Kalau betul, dulu saya pernah cakap. Masa ini tuntun besar-besar kaya-kaya. Dia kata, wah ini Anwar dia weak. Dia kalah sama DAP. Apa-apa cakap DAP, cakap dia ikut. Kita mesti jaga Melayu. Hidup Melayu. Apa saya ingat saya bukan Melayu ke? Saya bukan cakap pasal Melayu ke? Saya tak pergi masjid tadi semayang ke? Bukan soal. Tapi you cakap begitu, saya tanya. Baik, betul, mau tolong Melayu, baik. Berapa harta you? Berapa you kaya? 1 bilion? 2 bilion? 5 bilion ringgit? You ada kaya bukan? Baik, you mau tolong Melayu. Setengah kasih balik pada orang Melayu di bawah. Hai, dia marah. Ya, kalau betul. Barulah betul ini, you guna sentimen Melayu, kontrak you angkat. Projek you ambil. Tapi belum cakap. Kita kena jaga kepentingan Melayu kita. Jadi kita pun, ya, yang tepuk di bawah. Apa dapat? RM50. Sebab itu saya kata, politik ini kalau mau berjaya,
orang kena baca, kena dengar. Jangan guna sentimen benci-benci orang, tak. Jangan. Fikir apa mau jadi kepada negara kita, anak kita, cucu kita, sekolah kita, hospital kita, jalan kita, bapa kita, ibu kita bila tua macam mana, anak cucu kita mau sekolah bagaimana. Dia kena fikir begitu. Masa depan. Bukan masalah kaum. Saya lama juga dalam politik. Letih melawan kaum. Kadang-kadang orang tak mau dengar. Macam mana Melayu ni, macam mana Melayu nak jadi. Saya kata Melayu nak jadi baik, pilih Melayu yang baik lah. Melayu takkan baik kalau cari Melayu sakau. Tanya, kadang-kadang ada menteri-menteri dulu, sudah jatuh, berapa kaya? 2 bilion. Berapa kaya? 3 bilion. Wah, tapi masih hidup? Hidup Melayu. Orang tepuk tangan. Di berapa kaya? 3 bilion ringgit. Melayu, 300 ringgit pun susah. Sebab itu saya kata, memang saya tahu orang banyak tak suka saya cakap macam ini. Banyak tak suka saya cakap macam ini. Tapi kita kena cakap terus terang. Tanya saya mau menang, Pakatan Harapan menang, yes. Pakatan Harapan mesti menang di Johor supaya kita boleh bawa perubahan di negeri Johor. Every vote counts. Jangan pandang ringan. Apa sangat sacrifice? You sacrifice time. Anak di Johor bawa balik. Anak di Singapura bawa balik. Undi. Saya tak boleh janji banyak. Saya selalu janji, I will do my best. Ada orang tanya, tapi UMNO belum selesai ni. Betul. Saya runding. Berapa kerusi PH? 82. Berapa parlimen ada? 222. Ya, jadi kita kena kuat, baru boleh kita bawa perubahan. Kalau last kali saya mau cakap, you tanya Malaysia, apa pun orang cakap, Malaysia ini, I tell you, ada semua kaum, semua agama, tapi Malaysia ini negeri yang paling aman, antara yang paling peaceful. Kita salute rakyat Malaysia. Betul. Mana negeri lain kalau ada Cina, ada India, ada Hindu, ada Islam, gaduh. Kita tak gaduh. Ada sikit-sikit marah-marah, biasalah. Tapi gaduh, pukul, lawan, tak ada. You know why? Rakyat Malaysia mature, matang. But now, you tanya, can Malaysia be a great nation? Boleh tak Malaysia ni jadi negara hebat di dunia? Ya, tanya saya, boleh. Kita sekarang masa tengok orang baru nak cari AI. Kita sudah masuk data